Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my cooking channel. Resepi shell out yang berasaskan makanan laut ditambah dengan sayur-sayuran yang segar sangat sesuai untuk dinikmati beramai-ramai. Kali ini saya akan kongsikan cara saya membuatnya. Jom kita sama-sama buat sendiri di rumah. Lebih jimat dan lebih praktis. Didihkan air perlahan dalam periuk atau kuali secukupnya, tambah sedikit garam dan saya akan rebus dahulu 2 tongkol jagung yang dipotong pendek. Rebuslah sehingga empuk, lebih kurang 5 ke 8 minit. Kemudian kita angkat dan ketepikan. Seterusnya kita rebus 1 batang lobak merah yang saya potong seperti wedges bentuknya. Kita akan rebus sehingga lembut, angkat dan ketepikan. Kemudian masukkan brokoli yang dipotong kecil dalam 1 mangkuk atau 1 pokok. Kita rebus sehingga empuk, lebih kurang 1 ke 2 minit. Angkat dan ketepikan. Untuk merebus makanan laut, saya akan tambahkan 1 batang serai yang diketuk. Kemudian saya akan rebus ketam yang telah dibersihkan. Rebus sehingga masak dalam 8 ke 10 minit. Setelah warnanya kemerahan macam ni, kita angkat dan kita ketepikan dahulu. Untuk makanan laut lain, saya gunakan lala. Lala ni kita kena bersihkan betul-betul supaya tak berpasir. Kita rebuslah dalam 5 minit. Okey, kemudian kita angkat dan ketepikan dan masukkan juga udang. Udang ni kita tak perlu buang kulit dia. Kita rebus kejap je sampai warna dia merah supaya isi dia tak kecut. Seterusnya kita rebuslah sotong. Yang ni saya pakai saiz sederhana. Saya potong 2. Rebuslah dalam 2-3 minit. Tak perlu lama sangat supaya sotong tak kecut. Sekarang kita siapkan bahan kisarnya. Masukkan bawang besar, bawang merah, bawang putih, halia, belacan. Kalau tak suka belacan, boleh pakai udang kering. Dan tambahkan air secukupnya untuk mengisar. Kita akan kisar bahan-bahan ni sampai halus. Panaskan dalam 1/4 cawan minyak masak dalam kuali yang besar. Tambahkan 1 sudu besar penuh mentega bergaram ataupun margarin. Setelah minyak panas, masukkan 1 ke 2 batang serai yang diketuk, 3 tangkai daun kari. Kita akan tumis dahulu 2 bahan ni sampai harum. Seterusnya, masukkan bahan yang kita dah kisar tadi. Kita akan tumis sebentar sehingga air dia sedikit menyusut. Dah menyusut sikit, bolehlah masukkan cili kering kisar ataupun paste cili kering segera. Yang ni ikutlah, kalau nak pedas boleh lebihkan. Kita akan tumis sampai garing dan terbit minyak. Betul-betul terbit minyak supaya tak sakit perut bila makan. Dah pecah minyak, bolehlah kita masukkan paste kari. Saya pakai 2 sudu besar rempah kari ikan, campur air sampai jadi paste. Untuk rasa yang lebih sedap, saya tambahkan perencah sambal tumis makanan laut dari Adabi ni 1 paket. Tambahkan 2 sudu besar sos tiram. Tambahkan dalam 1/4 cawan sos cili untuk rasa yang lebih pedas. Masukkan 1 ketul cube pati ayam. Masukkan air asam jawa. Kita kacau sebentar dan tambahkan gula secukup rasa. Gula ni biar lebih sikit, biar dia rasa macam pedas-pedas manis. Okey, tak lupa juga perasakan dengan garam secukup rasa. Kacau sebati dan biarkan kuah mereneh beberapa minit sebelum kita masukkan bahan-bahan yang kita rebus dan celur. Setelah itu, bolehlah kita masukkan makanan laut yang kita dah rebus tadi. Gaul sampai sekata supaya kuah meresap ke dalam makanan laut. Kalau pakai kuali yang besar, lebih mudah nak menggaul. Okey, masukkan juga jagung yang telah direbus. Jagung ni kalau anda nak buat hiasan, tak nak letak dalam kuah pun boleh, tapi saya lebih suka gaul dengan kuah supaya rasanya lebih sedap. Yang sayuran lain saya akan guna untuk hiasan. Lepas kita gaul sebentar, bolehlah padamkan api dan siap untuk dihidangkan. Biasanya kalau shell out tu, dia orang akan bentangkan plastik yang besar, letakkan makanan laut di tengah dan beberapa mangkuk nasi dekat tepi dia untuk dimakan beramai-ramai. Tapi saya nak lebih mudah menghidangkan, lebih mudah nak kemas, saya asingkan saja
Shell out dalam pinggan lain dengan nasi. Kalau nak makan baru ambil. Setelah kita pindahkan shell out dalam pinggan penghidang, bolehlah hiaskan dengan sayuran yang kita dah celur atau rebus tadi. Dan bolehlah hidangkan dengan nasi panas. Shell out ni rasa dia memang cukup semuanya, pedas, manis, ada rasa sambal daripada seafood tadi menaikkan rasa shell out kita. Okey, baiklah itu sahaja resipi kali ini. Thanks for watching. See you again.